Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada Cikgu Junaidah, Ustazah Amuzaidah, Ustazah Kumajidah, Ustazah Nur Aini dan Cikgu Iliani ingin membentangkan satu inovasi program yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma, iaitu program The Good Deed, Be Kind, Be Brave dan Be Yourself. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha amalan sekolah penyayang yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama unit hal ehwal murid, pusat sumber sekolah dan PIBG. Matlamat utama program ini adalah untuk membudayakan amalan kebaikan dalam kalangan murid serta membentuk sasiah yang positif, beradab dan berdisiplin. Apakah topik atau masalah yang ingin diselesaikan? Topik utama projek ini ialah pembentukan sasiah dan budaya amalan baik dalam kalangan murid sekolah. Pada masa kini, kita dapat melihat bahawa sebahagian murid menghadapi cabaran dalam aspek disiplin, sikap hormat dan nilai diri. Ada murid yang kurang menyedari kepentingan adab, kerjasama dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian di sekolah. Kadang-kala, masalah disiplin berlaku kerana murid ingin mendapat perhatian rakan-rakan atau tidak mempunyai platform yang positif untuk menonjolkan diri mereka. Jika perkara ini tidak ditangani sejak awal, ia boleh memberi kesan kepada pembentukan peribadi murid, suasana pembelajaran di sekolah dan juga hubungan sosial dalam kalangan murid. Oleh itu, satu pendekatan yang lebih positif dan membina perlu diwujudkan supaya murid bukan sahaja mengelakkan kesalahan tetapi juga aktif melakukan kebaikan. Berdasarkan keperluan ini, program The Good Deed diperkenalkan sebagai satu inisiatif untuk menggalakkan murid mengamalkan nilai murni secara konsisten dalam kehidupan seharian di sekolah. Mengapa perkara ini penting? Pembentukan sasiah dan nilai murni sangat penting dalam dunia pendidikan. Kerana pendidikan bukan sahaja menekankan pencapaian akademik tetapi juga pembentukan akhlak, disiplin dan kepribadian murid. Melalui program ini, murid akan belajar untuk pertama, menghormati guru dan rakan-rakan dalam setiap situasi. Kedua, menyantuni orang lain dengan sikap yang baik seperti membantu rakan yang memerlukan pertolongan. Ketiga, menghargai diri sendiri serta memahami kepentingan adab dalam kehidupan. Keempat, mewujudkan persaingan yang sihat dalam melakukan kebaikan. Program ini juga memberi peluang kepada murid yang pernah menghadapi masalah disiplin untuk memperbaiki diri dan membina semula keyakinan diri mereka melalui amalan baik. Dengan cara ini, murid tidak hanya dikenali kerana kesalahan mereka, tetapi juga kerana kebaikan yang mereka lakukan. Pendekatan ini selari dengan usaha sekolah untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri tinggi, sasiah, terpuji dan semangat sayangkan sekolah. Bagaimana idea atau inovasi ini berfungsi? Program ini dilaksanakan melalui satu sistem yang mudah tetapi berkesan untuk menggalakkan murid melakukan amalan baik secara konsisten. Pertama, murid digalakkan melakukan amalan baik dalam kehidupan harian di sekolah. Contohnya, membantu guru, menjaga kebersihan kelas, menolong rakan atau menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Setiap amalan baik yang dilakukan akan direkodkan dalam kad good deed dan disahkan oleh guru. Selepas itu, guru mentor akan membantu mengemaskini rekod amalan baik murid dalam sistem SSDM bagi memastikan setiap amalan baik direkodkan secara sistematik. Data tersebut akan dianalisis oleh penyelaras program untuk melihat perkembangan amalan baik dalam kalangan murid. Sebagai satu bentuk motivasi, penghargaan akan diberikan kepada guru yang paling aktif merekod amalan baik murid-murid yang paling banyak melakukan amalan baik. Program ini dijalankan secara berkala setiap bulan dan melibatkan semua murid dari prasekolah sehingga tahun 6. Pendekatan ini
menjadikan amalan baik sebagai satu budaya yang menyeronokkan dan bermakna dalam kehidupan murid di sekolah. Program ni memberikan pelbagai impak positif. Pertama, kepada murid. Murid akan membina sikap bertanggungjawab, menghormati orang lain dan mempunyai nilai empati terhadap rakan-rakan. Kedua, kepada sekolah. Sekolah akan menjadi tempat yang lebih positif, selamat dan harmoni kerana murid saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Ketiga, kepada masyarakat. Apabila murid dibentuk dengan nilai kebaikan sejak kecil, mereka akan membesar menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Keempat, kepada masa depan negara. Generasi yang dibentuk dengan nilai kebaikan akan menjadi generasi yang berintegriti, beretika dan mampu membina masa depan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahawa satu amalan kebaikan yang kecil di sekolah boleh membawa perubahan besar kepada masyarakat pada masa hadapan. Penutup kesimpulannya, program The Good Deed, Be Kind, Be Brave dan Be Yourself merupakan satu inisiatif yang bertujuan untuk membudayakan amalan kebaikan dalam kalangan murid. Melalui pendekatan yang mudah, sistematik dan berterusan, program ini membantu membentuk murid yang berdisiplin, beradab, mempunyai jati diri yang kuat dan sentiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami berharap program ini dapat terus memberi inspirasi kepada murid untuk menjadi individu yang lebih baik setiap hari. Be kind, be brave and be yourself. Sekian, terima kasih.